lah. Tapi dia gini lah, Gajah Negeri Terengganu ni saya nak tahu gini ya, bodoh. Saya letak bodoh. Sebab apa bodoh? Mu boleh ambil cukai daripada peniaga-peniaga vape dengan kedai yang berlesen ni. Lepas tu mu sekarang ni mugi haramkan. Astaghfirullahalazim. Berat nana lah mu ni, mek. Mu khabar dok cakap ni, mek. La ilaha illallah. Orang mana tak tahu ni cakap bodoh gini semua. Mu sendiri tahu kan, mudarat vape ni bila dia campur dengan mushroom, benda kesang daripada otak manusia. Mu bukan tak tahu, banyak dah kes jenayah malah bunuh sekalipun sebab kesang daripada isap vape yang ada mushroom. Jadi sekarang ni mu boleh tahu ke orang isap mushroom ke isap vape? Daripada benda ni makin parah, alhamdulillah Kerajaan Terengganu menjadi negeri pertama yang mula menguatkuasakan undang-undang mengharamkan penjualan vape bermula 1 Ogos 2025. Aku sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana Kerajaan Terengganu memang betul-betul nak jaga maqasid syariah. Antaranya nak jaga jiwa, nak jaga otak manusia ni daripada jadi gila macam mu. Mu boleh kata Terengganu bodoh pasal mengharamkan penjualan vape sebab mu kata kerajaan negeri boleh hasil daripada lesen-lesen kedai vape. Gajah Negeri Terengganu ni saya nak tahu gini ya, bodoh. Saya letak bodoh. Sebab apa bodoh? Mu boleh ambil cukai daripada peniaga-peniaga vape dengan kedai yang berlesen ni. Lepas tu mu sekarang ni mugi haramkan. Astaghfirullahalazim. Bawa pergi berobat dah. Berat sangat setara ni. Otak dia tu macam dia kena isap mushroom dah. Buat apa? Mungkin nak kira untung saja datang dunia ni dok. Biar rakyat mapuh, biar rakyat bodoh, biar rakyat lalok, biar rakyat khaya, biar rakyat mabuk, asalkan kerajaan boleh hasil. Gitu otakmu dok. Bodoh molek mu, mek. Minta maaf lah kasar sikit. Kalau dah mu kata kerajaan Terengganu bodoh sebab rugi haramkan lesen penjualan vape, apa mu nak cadang Terengganu supaya buat kasino besar-besar? Macam kedai judi lah. Kedai judi tu orang Melayu Islam tak boleh masuk patutnya hak berlesen tu. Tapi mu pergi haramkan hak berlesen tu, hak sepatutnya orang Melayu Islam tak boleh beli. Pula banyak Suruhlah kerajaan Terengganu buat kasino macam Genting Highland. Bukan boleh hasil banyak pada kerajaan negeri. Lepas tu suruh kerajaan Terengganu jual arak di setiap kedai-kedai. Boleh hasil lagi, untung lagi. Rakyat mapuh tu dia punya hak. Rakyat buat dosa, mabuk, rogo, curi, bunuh orang, tu dia punya pasal. Yang penting kerajaan negeri ada hasil. Itu otakmu dah. Allah, bodoh molek mu, mek. Allah lah, aku harap mu bukan orang Terengganu lah. Malu mu ni jadi orang. La ilaha illallah. Otakmu ni tak ada pertimbangan hukum halal haram dah ke? Mu kata kalau buat haram gini kat gigi jual ikut belakang, jual cara seluduk, jual cara senyap-senyap, sekilo 2 kilo. Lepas ni aku nak khabar kamu, hak haram ni akan hak peniaga haram ni dan bukan saja mushroom, lebih pada mushroom dia jual lepas ni sebab dia nak pakai lesen. Sebab mu nak tarik lesen dia ke dia? Aku nak tanya sekarang ni. Ni nak kalau nak cakap daripada segi orang Terengganu lah. Sekarang ni saya nak tanya, sambung via orang isap hak ada bahu, betul tak? Tapi kalau tumbuh hak kedai-kedai haram ni, mu nak pantau macam mana kalau dia jual mushroom? Sebab tak ada dalam akta melarang dia daripada hak mushroom tu. Sebab dia bukannya ambil lesen dengan PBT untuk dia buka kedai vape. Mu nak dakwa dia atas-atas dia, mu pun dah tahu dia jual. Tak, macam judi lah, judi haram. Kalau dia bagi kat pintu belakang mushroom 3 kilo, nak macam dia? Sebab mu tak boleh nak pantau sebab dia bukan buka kedai. Mek, mu nak jual sekilo 2 kilo ke belakang ke apa mu lah. Apa gunanya ada pihak berkuasa yang dibayar gaji? Ada polis, ada mahkamah. Cakap ikut sedap otakmu je. La ilaha illallah. Istighfar, mek, istighfar. Bawa mengucap kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya
kami jadikan neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah, dan mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Aku doakan semoga beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar? Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya.